Oh! Bang, padu. Ui, ikan apa tu weh? Selamat pagi geng. Sekarang pukul 4 pagi. Kita sekarang on the way ke belah selatan ni. Kita sekarang on the way ke Jeti Kongkong. Lain macam dia bunyi Kongkong. Pergi dekat Masai. Buat apa saya tunjuk. Tengok video ni sampai habis. Masuk sini, kereta ni. Kereta tu. Nama dia Kongkong Laut. Tu Aklau Rakit. Ada jual barang-barang mancing geng. Walau lepas bawa kereta selama 3 jam lebih, akhirnya kita sampai dekat Jeti Kongkong. Cantik gila view sini. Cantik gila. Ada orang tengah mancing kat situ lah. Mari kita naik naga terbang. Ini dia abang-abang kawasan Kongkong. Kalau kawan-kawan nak masuk ke bumi Kongkong, kawan-kawan mesti kena Roger Tekong Toy. Mesti ramai yang dah kenal dia ni. Dan juga Otai Kongkong, Otai Poji. Turut bersama dalam trip ini adalah Abang Las dan Naim Angler. Ni jom aku kenalkan kau dengan big boss aku. Ni saya nak kenalkan saya member content creator terkenal Malaysia. Bukan tackle tu, ni big boss dia. Lepas tu kami pun pergi bersarapan pagi di warung yang berdekatan. Pagi ni saya makan nasi lemak special geng. Nasi lemak ni dipanggil nasi lemak buah bidara. Nampak tak biji-biji ni? Inilah buah bidara. Jemput makan geng. Ini hari kita nak beli sarang-sarang yang ada. Okay, yang first kita akan pergi sarang lama 2 tempat. Tak ada sarang lama, kita pergi sarang baru. Moga ada strike cakap. Jom Aziz, jom pancing bosku. Lepas dah makan kenyang-kenyang, kami pun terus luncur ke jeti. Jom, diorang buat lain, kita buat lain. Bye. Kita gerak dulu. Ini team strike. Kita gerak dulu, kita strike dulu. Ini bot saya dengan Abang Poji. Naim dengan Abang Las ikut Abang Tol dekat situ. Tu bot dia orang. Harap-harap kita strike gasak daripada dia orang. Jom kita naik bot dengan Abang Poji. Tekong handal kita. Hari ni kita menggunakan rod BC daripada Seahawk, iaitu Seahawk Base LX Hunter. Kita tengok boleh strike ikan berapa besar hari ni. Walaupun Amoy tak ikut saya dalam trip kali ini, tetapi saya telah membawa rod Amoy bersama kali ini. Amoy telah memberi berkat strike melalui rod ini kepada saya. Ini adalah set rod dan reel Sakura Sky daripada Houghton. Konten dah bermula. So siapa cepat, dia akan dapat besar bas. Ni dia. Challenge ketiga akan dapat strike lagi. Baiklah kawan-kawan, mari kami memulakan misi memburu strike di Kongkong. Bye. Abang Poji, jom kita luncur. Kita cari siakap besar-besar bas. Jom, jalan. Bersemangat betul Abang Las dalam trip kali ni. Sekarang kita nak pergi ke sarang siakap. Let's go. Luncur. Sekarang ni kita sampai spot pertama Dan kita tengok mana dia nak parking. Harap-harap ada siakap dekat sini. Kita cuba strike kasar-kasar punya. Air tinggi bos. Kita santai dulu. Set up dulu, santai dulu Minum dulu. Tunggu air gerak surut. 1 jam. Tak menang tangan, tarik. Masa air dah jalan surut, Naim strike weh.
Oh, lucut depan mata. Pisang weh, lucut depan mata geng. Lepas tu mereka berpindah ke spot yang lain. Abang Poji dan Jom Mancing Bosku pula kekal di spot yang sama untuk teruskan perjuangan. Saya dengan Abang Poji dah dekat sini 1 jam setengah dekat spot ni. Sekarang kita nak cuba bertukar pergi spot lain. Tengok dekat sana ada strike ke tak. Strike tapi dia pernah masuk ah. Wah, betul strike ada barang. Alamak. Pisang saya sangkut. Betul semata kail kawan-kawan. Lepas tu ikan tu pergi ke Abang Poji weh. Cilaka betul ikan tu. Dia pandai masuk ke dalam dahan buat sangkut. Dan akhirnya ikan tersebut tewas di tangan Otai Poji. Awak memang ngam sui Otai Poji. Lepas itu tekong tol strike pula. Baru mantap. Tapi Otai Poji lagi hanyir geng. Strike lagi. Sekarang sudah pukul 1.15. Bapak panas tu. Sudah hangus macam sate. Walau weh. Panas sangat geng. Jadi kita pindah jap. Sudah nak jadi ikan salai. Okey, mantap. Spot ni redup sikit. Kita cuba tengok ada siakap tak dekat sini. Sini pun ada rubber. Oi, letih geng, semalam tak cukup tidur. Kita rehat dulu, lelap jap. Nanti charge energy baru kita sambung. Walau weh geng, masa tengah tidur tu terstrike sesirat. Alamak, pisang weh. Sekarang sudah rasa okey sikit. Kita kembali beraksi. Walau weh, baru nak beraksi sudah hujan. Jadi kami semua pun cepat-cepat pecut ke darat. Kalau tidak pisang weh. Nasib baik sempat sampai darat sebelum hujan lebat weh. Sekarang kita nak check in masuk room stay kami untuk malam ni. Room stay ni berharga RM180 satu malam. Ada sofa, ada TV, tandas dia pun bersih, siap ada pemanas air. Ada satu katil bersaiz queen dan satu katil single. Lepas dah siap check in, kami pun ke Akau Rakit. Tekong Tol bagi tahu dia nak masak barang baik punya untuk makan tengah hari ini. Ni ayam yang dah siap basuh dengan sabun Basuh dengan sabun kelorok dia tak ada. Kan kita kelorokkan sikit. Makan mantap kan? Mantap Jemput makan geng, jemput makan. Oh sorry, jemput makan. Tu habis. Oh, sedap tu masak. Sedap ni orang masak memang sedap. Hujan sudah berhenti, perut sudah kenyang. Sekarang kita nak sambung berjuang mencari strike di Kongkong. Second spot. Dekat Sangkar ni tak ada hasil, tak ada barang. Jadi Abang Poji cakap nak cuba pergi belah ke rumah rakit yang roboh tu. Sekarang ni hujan renyai-renyai lagi. Tapi apa barang nak takut, kita fighter pemancing tegam ah. Selagi tak dapat strike, selagi tu kita tak balik. Tiba-tiba kan. Wih. Apa tu? Padu bang, padu. Oh, dia melompat. Push. Padu. Mantap bang, mantap. Padu mantap. Lepas Abang Poji strike, ada 2 orang abang ni datang parking kat sini pula. Lepas tengah jam macam tu, Abang Poji strike lagi weh. Sebab tu saya panggil dia Otai Poji. Tapi Otai Poji pesan dah strike tu senyap-senyap. Takut nanti bot sebelah dia Roger member-member dia penuh dengan orang mancing kat sini nanti. Yes, mantap. Ngam sui bang, muka ada senyum. Kawan-kawan kita kat situ pun tak tahu kita strike geng. Hehehe. Kalau nak ketuk siakap ni, kita lepas batu terasa sampai dah jejak dasar. Dia dah jejak dasar 1, 2, 3 ketuk, lepas. Rasa batu jejak dasar, ketuk lagi 1, 2, 3, lepas. Nanti terbiarlah dalam berapa 5 second ke 6 second ke, ketuk lagi. Sebab ikan tak boleh tengok udang bergerak. Bila tengok udang bergerak, tim kata dia.
Lepas Abang Poji dah ajar betul ketuk siakap, saya pun ikut cara dia. Tapi kan, yang makan udang saya tu bukan siakap tetapi sesirat. Alamak, pisang weh. Sekarang sudah nak pukul 7.30, sudah mula gelap. Tadi strike ingatkan, siakap naik-naik sesirat. Alamak, pisang. Lepas tu kami pun berhenti mancing dan kembali ke jeti. Inilah hasil memancing di Kongkong hari ini. Ini orang main padu, ini orang main pandai mancing. Oh, lawe. Sebat kasih geledak. Lepas tu kami pun kembali ke roomstay untuk berehat dan mandi. Korang mesti pelik kenapa tiba-tiba hitam. Lepas saya keluar dari mandi, tiba-tiba roomstay kita tak ada elektrik. Blackout. Apa sudah jadi? Naim, apa sudah jadi Naim? Tak tahu lah, tak ada tendang, tak ada ribut, tak ada apa, tiba-tiba boom, blackout. Lepas tu kami pun gerak ke rumah Tekong Tol. Selamat Hari Raya. Hai Dek. Terima kasih menjemput datang rumah. Duduk. Tadi kita akan berikan cedera hati kepada tetamu kita. Terima kasih bro. Inilah ikan yang kami dapat hasil daripada memancing siang tadi. Terima kasih banyak-banyak Abang Tol sebab belanja kami makan besar dekat rumah awak. Awak memang ngamsui bro. Dia pancing ni kena tangan. Betul. Dulu kau buka restoran ni. Dulu peniaga ada kena tak? Makan. Betul lah sudah. Dekat kedai lah tu. Sedap sangat sampai saya dah lupa pasal awak yang sedang tonton video ni. Jemput makan geng. Bini aku sekarang ada tetamu istimewa. Bini aku buatkan shake orang kek coklat. Free. Naim pun ada bawa kek lah. Ini malam betul-betul makan besar geng. Ini adalah kek untuk raya. Selamat Hari Raya. Lepas tu kami pun turun sembang-sembang dan balik ke roomstay untuk berehat. RM11 15 ekor. RM15 250 gram. 250 gram ada berapa banyak? Adalah bang, kalau 20 ada 24. Oh, RM11 lah. Nah, sudah kak. Okay, thank you Selamat pagi kawan-kawan. Sekarang pukul 6.30 pagi Hari kedua dekat jeti Kongkong. Naim dengan Abang Las masih tidur lagi. Semalam tak dapat ikan, tak dapat tidur Auto bangun. Dah bangun dah, kita tak nak bazir peluang ini. Kita datang mancing dekat rakit Kongkong. Jom saya bawa kawan-kawan mancing dekat rakit, tengok ada hasil ke tak. Sementara tunggu ikan makan umpan, jom saya bawa kawan-kawan tengok sekitar akau rakit. Dekat tengah-tengah rakit ada lubang pun boleh mancing juga. Dengar cerita kalau kena rezeki memang strike kasak-kasak punya siakap dekat sini. Ada pelbagai kemudahan dekat akau rakit, termasuk dapur, meja makan, ada surau yang sangat bersih dan kemas. Tandas dia pun sangat bersih dan lengkap. Boleh mandi, boleh berak, boleh kencing. Lepas dah pusing seluruh akau rakit pun tak ada ikan yang makan umpan. Jadi kita mancing belah situ dan macam tak syok lah sebab asyik kena bumbung. Jadi kita sekarang tukar ke belah sini pula, belah open lah, boleh paling jauh sikit. Tak boleh, aku tak boleh terima saya datang dari jauh-jauh kat Kongkong, satu barang pun tak dah. Tak boleh terima Kita tengok macam mana, ada hasil ke tak. Ui, ada ketuk geng. Tolonglah strike, tolong. Please. Ui, strike geng. Ikan tu melompat Ngamsui, ada barang geng. Iha. Padu. Dia ada tarik geng, ada fight. Betul lah dia orang cakap, kalau pakai rod bini mesti padu Hanyi. Ui, ikan apa tu Oh, padu mantap. Dapat ikan bulan geng. Nampaknya tak kumpau, ada barang. Tangan tak kosong, kita balik ada barang. Saya selalu kumpau kat tempat lain, tapi datang sini ada barang. Kejap je, walaupun kejap je saya mancing, dapat ikan saiz lah. Saya rasa ni ikan saiz, memang padu lah geng. Kita cuba lagi, kita teruskan perjuangan. Tengok ada apa barang lagi dekat jeti Kongkong ni. Ui.
Masa tengah mancing tu, kita sembang-sembang lah dengan akak kat sebelah tu. Dia bagi tahu dia dapat ikan baik punya. Korang tengok ikan apa ni? Walau weh, ikan senangin weh. Besar weh. Ramainya orang yang naik bot keluar mancing hari ni. Lepas dah dapat ikan bulan tu, dah sunyi dah. Satu ketuk pun tak ada. Lepas tu saya pun tukar ke teknik pelampung dan cuba mencari strike sekitar akau rakit. Tapi malangnya tidak ada hasil dan saya pun berkemas sebab kita rancang nak balik ke Kuala Lumpur pada waktu tengah hari untuk mengelakkan kesesakan jalan raya. Abang Las sudah bangun dari tidur. Sekarang Abang Las pergi berjuang. Giliran Abang Las dapat lesen, cari lesen. Okay, kita balik ni hari satu. Korang memang ngamsoi sebab layan video ni sampai habis. Abang Las masih tengah mencari lesen dekat rumah rakit. Saya nak pergi mandi dulu. Nanti saya akan update korang tengok Abang Las kumpau dekat trip ni ataupun ada lesen. Abang Las, ada barang Abang Las? Tak ada barang lah. Tadi ada dua yang sangkut tapi tak naik seekor. Tapi tak apalah, ada rezeki nampak ya. Jom mancing bosku.